Yang nak keluar, okey, terima kasih support. Terima kasih banyak saja je nak bagi tahu kopi meniaga apa? Meniaga air balang. Okey, saya dah start nak meniaga dah, geng. Terima kasih banyak. Esok pula saya cari kopi. Ni saya nak meniaga je. Saya meniaga kuta je, geng. Siapa yang tak follow saya, follow dulu. Siapa yang nak beli kuta saya, belilah. Kuta saya, saya meniaga JC. Macam tu. Okay, geng. Terima kasih banyak. Layan kita orang tadi bersama Gopin Nada. Gopi Rizki. Kalau Islam dia, Gopi Rizki. Edi mana? Ada satu kota pergi kabur ke dia. Mr. Barik. Mr. Barik siapa? Terima kasih, geng. Siapa yang bagi gig tadi, terima kasih banyak. Semoga dimurahkan rezeki. Saya dah infakkan kopi tadi. Tak banyak pun, sedikit. Kita dah buat pahala untuk korang. Yang duit korang bagi gig tu, saya bagi balik infak dekat Gopi Nada, Gopi Rizki. Duit-duit korang pun saya niat yang duit tu, yang korang bagi tadi, gigi sikit-sikit tu, korang dapat pahala. Macam tu lah, sikit sedikit. Kedai kat Bandar Jengkel ke? Bukan, dekat Kuantan, dekat platform kafe depan Stadium Rumamo. Saya ada meniaga kuta, geng. Siapa yang nak tengok kuta saya, boleh tengok lah. Kuta. Salam ke, Elek? Platform kafe buka ke puasa tak buka? Saya buka sebelah pintu je untuk meniaga kuta. Saya meniaga kuta je. Saya hanya meniaga kuta je bulan puasa. Kat Kuantan. Ya, kat Kuantan. Induk zaman abang-abang main bola tu. Ya. Ada saiz budak tak? Tak ada. Paling kecil saiz XS. Paling besar saiz 5SL. Nita FC ke? Mantap, Nita FC. Hari-hari infak kopi senang, mudah. 100. Tengok SF peak berapa? SF peak berapa? SF peak berapa? SF peak 18. Peak 18. Saya SF peak 18. Let's go kampung. Selamat berpuasa. Niaga kat mana, Lek? Saya meniaga dekat TikTok. Tapi kalau datang kedai nak tengok saiz ke apa, saya ada kat platform kafe. Jual baju raya ke? Jual kuta, bang. Kuta raya lah. 18 ya. Okey, Lek. Okey. 18. Peak 18. Peak 18. Raya balik. Saya raya balik kampung. Boleh walk-in ke? Boleh. Kalau duduk Kuantan, boleh datang kedai. Saya sentiasa ada dalam pukul 4 petang sampai pukul 12.30 malam. Dalam bulan puasa ni, daripada pukul 3 petang sampai pukul 12.30 malam. Saya ada di platform kafe. Boleh datang walk-in, tengok-tengok baju. Boleh test saiz. Saiz ni dah tak banyak. Saya kecil, saya rasa dah tak banyak. Dia banyak ada saiz besar lagi. Saya kecil-kecil dah tak ada. Baju ni cantik. Yang ni memang cantik. Kain lekra. Okey, ada warna petak-petak macam ni. Macam ni kalau pakai macam YB tu. Wapa ya selah. Wapa ya selah. Wapa ialah selah 85. Aku salah. Bulan puasa minta maaf, okey. Assalamualaikum, dekat mana? Dekat Kuantan. Bapa selah. Ya, selah. Yang ni pun saya dah nak habis. Tinggal yang besar-besar sikit. Yang kecil ada berapa lai je lagi. Saya ni. Hitam putih. Hitam belang. Okey. Asal dekat mana? Saya orang Kuantan. Kampung Kampung Relong. Boleh. Yang
tu membuat live tak? Yang ada yang kita cakap bincang semalam. Buat boleh ke? Info tinggi. Boleh. Saya SL aku pakai. Boleh saya SL? Saya SL pakai saya SL. Kalau baju pakai saya SL, sama je saya dengan baju. Tak jauh beza. Ada 10 design, 10 warna. Boleh support. Ni warna hitam. Warna hitam jalo. Ini pun saya dah tak banyak. Yang ni saya pun dah tak banyak. Dan yang ni pun saya tak banyak. Aku nak hak jalur hitam. Boleh Husni. Tekan je beg kuning. Kalau nak datang kedai, datang kedai. Boleh Husni. Abang Husni, Isyak. Boleh. Aku nak yang jalur hitam. Yang jalur hitam yang ni. Tekan beg kuning je. Esok saya pun. Baik umurmu molek dok ke?